Macam mana first car boleh sama line dengan, faham tak? Dia tak sama. Bila naik sikit, maybe bila orang cakap okay, beli Myvi ni sebab ada image sikit, sebab maybe bagi circle dia ataupun orang tertentu tu, kereta tu adalah kereta yang berprestige. Yang mahal lah orang Tapi kata. dalam circle dia je lah. Tapi dalam circle dia lah, mungkin bagi orang yang kaya ke ataupun orang-orang yang lebih berkemampuan, ini bukan kereta image. Mungkin image bagi dia GT ataupun Ferrari. Itu yang aku macam, kalau untuk kebanyakan orang, image ni of course lah kereta yang bukan senang nak dapat. Dia lebih kepada macam dream car. Betul. Yang kau sembang sekarang ni, kau punya first car. Macam mana first car boleh sama line dengan, faham tak? Dia tak sama. Contohnya dia beli Honda Civic, dalam dia punya circle ataupun dalam syarikat dia, sebabkan dia manager, dia kena pakai Civic lah. Ada image, tu mungkin image kot maksud dia. Tapi dia rasa kelakar kalau dia kata benda tu nak untung untuk image, sebab benda ni takkan habis. Untuk orang atas ni, kita ni biasa je. Dia benda tu perspektif kot rasa.